Tiada keperluan bagi mana-mana rumah ibadat agama lain menganjurkan sambutan Aidilfitri atau Aidiladha termasuk oleh pertubuhan agama lain, apatah lagi jika diadakan di perkarangan rumah ibadat tersebut. Pendakwah bebas, Firdaus Wong Wai Hang berkata, perayaan berkenaan merupakan perayaan agama Islam. Tidak perlulah memberikan alasan atas perkataan, keharmonian untuk menganjurkannya. Where will all this leads us to? Keharmonian bukan setakat tercapai bila pertubuhan agama lain menganjurkan perayaan keagamaan lain, dan tidak semestinya kita mesti meraihkan bersama setiap perayaan, katanya menerusi kenyataan di Facebook pada Khamis. Terdahulu, sebuah portal melaporkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang telah mengarahkan sebuah persatuan tokong Cina membatalkan rancangan mereka untuk menganjurkan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri dengan alasan bahawa acara tersebut merupakan aktiviti keagamaan Islam yang berada di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Dalam sepucuk surat bertarikh 31 Mac pengarah JHEAIPP, Datuk Marzuki Hassan memaklumkan kepada Persatuan Tian Hock Kiong di Butterworth bahawa penganjuran acara tersebut adalah tidak dibenarkan.